Latihan Kendiri 1.2, soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Panjang lengkok EF meja. Apa tu? Perkataan meja. So panjang lengkok meja EF adalah 25 dan sudut dalam ni adalah, so ni 1.28 adalah sudut minor belah dalam. Okey. Cari jari bulatan itu. Jadi dan panjang lengkok minor EF. So kita jawab yang tu, yang pertama dulu, yang A, jari bulatan. Okey, formula lengkok S sama dengan J theta. S dah ada 25. Jari kita kena cari theta. Theta 25 ni kita kena cari. Sebab theta yang dia bagi rad ni belah dalam, minor, bukan major. So awak kena cari. So full circle dalam radian, full circle dalam degree 360 degree. Tapi dalam rad adalah 2 pi rad. Tapi kena guna ni 2/2. So maknanya 3 darab 3.142 dia 2. Maaf, 2 darab 3.142. Maknanya full circle 2 darab 3.142 awak akan dapat 6.284 rad full circle. So nak dapatkan yang major kena tolak yang minor. Jadi theta major adalah 6.284 tolak 1.284. Wah, cantik nombor dia. Jadi ni habis lah. 6 tolak 1 5 rad. Okey. Then masuk dalam tu S25. Jari tak tahu, theta dia di 5. Jadi jari adalah 25 bagi 5. So boleh congak ni, very easy. 5 cm. So dapatlah jari 5 cm. And then B, panjang lengkok minor. So panjang lengkok minor dah semudah lah. S minor, jari theta. Jari dah tahu 5. Theta dah dalam rad 1.284. So darabkan sahaja. 5 darab 1.284 akan dapat 6.42 cm. Alright. Itu saja. Semoga bermanfaat ya. So boleh tengok sini minor dengan major tu kena betul-betul fokus lah.